Assalamualaikum beh. Selamat pagi semua beh. Sekarang ni kita duduk di Kampung Jenerih beh. Kita ada rasa lapar roti canai beh. Ada sebuah kedai di Kampung Jenerih. Kedai habis roti kita beh. Dia pagi tu dia ada belakang jual nasi pagi, roti canai, gapo kedai dia. Tapi tengah hari pun dia jual agak beh. Dia jual gapo orang panggil? Masak ke panah. Yang mana-mana lalu kok Jenerih dah. Rasa nak makan sup tulek ke gapo nasi goreng dah. Ada jual sini beh. Tapi hari ni kita duduk pagi beh. Pagi kita nak mari beli, nak mari cari roti canai. Mudah-mudah beh. Tapi sini roti canai ya jadi juga beh. Ya hari ni kita nak beli roti telur ataupun roti tisu. Saya mau saya tengok dah. Tapi nak kata tempat dia, buat dia mau boleh mari terah beh. Kita nak mari makan semua setiap kali kita duduk rumah dah. Kita beli semua pak dia beh. Roti tisu beh. Kecek banyak bagi kita ni. Kecek banyak tak guna. Kita dah leh halu ke mana. Baik ke? Assalamualaikum Peti. Waalaikumsalam. Apa tahu duk main roti canai? Saleh lu. Tangan cuma ke. No. Apa tahu lah? Ada 40 tahun lah. 40 tahun. Pengalaman ni. Duk main roti canai. Tiada 40 tahun. Duk main mana-mana sebelum ada buka kedai diri. Malaysia. Yo. Oh, nak jago dia. Jadi gak roti canai dia tu. Hari ni kita nak pakai roti tisu, 2 teh kita nak Lepas tu roti telur. Ni roti apa dah buat Roti biasa, roti telur. Roti biasa, roti telur dah. Lemuk bang roti ya bang. Oh. Baik bang. Di sini atas customer minta dah. Tak kata mau minta. Nak makan gula pun boleh dah. Gula. Kuah Aceh. Kuah Aceh dah. Ada. Ada. Tapi habis dah ni. Habis kuah Aceh habis dah. Kata kalau macam style mak kita tu orang panggil gula susu dah. Gula susu. Oh di keluar kita tu. Gula susu lah. Gula susu. Ni hak anak punya lah. Budak beti kita hari ni masuk oleh budak kampung lah. Tisu kita lah. Aku dah melo lah. Yo buat pergi dikerah-kerah dah. Jadi kerah-kerah tu. Oh. Bagi gulung. Ya gulung pula. Siapa-siapa nak makan macam kita makan ni lalu kok mana orang panggil? Kok Kampung Jenerih ni dah. Siapa mari sebelah ni jalan turun kat Bangun Nak. Jalan turun kat Bangun Nak, nu jalan turun kat Bangun Sel dah. Lepas tu kedai di sebelah ni. Kalau orang kawasan ni memang tahu kedai duk mana-mana. Tapi kalau tengah hari ya dah siapa nak makan masak ke panah. Nasi goreng, sup tulek ada lah kau dah. Maggi kuah gapo tu macam dalam cumi tu ya untuk jual tengah hari. Tapi sebelah pagi tu ya ada nasi gula, nasi kabur biasa gitu berarti dah. Lepas tu roti canai. Roti canai petai ada lah. Ada lah. Petai ada lah. Ni roti tisu hak kita ayak tu. Kita makan roti tisu ni. Kat kelik ni ada tubik je kat ni. Duk mai kat rumah. Kedai habis roti dah, kedai habis roti. Dah siap roti tisu ni. Ni rupa ni dah ya memang roti melo sat ni juga tapi kalau ni ya rapuh dah. Ya apa? Ya rapuh langu-langu. Kita makan kau sejuk pun sedap lagi roti dia tapi ya liuk dah, liuk sikit dah. Kita makan kau sejuk. Tapi kalau makan masa ni ya rapuh sikit Ada sebutir lagi ni kat kita ni. Hari ni mari dengar video roti canai budak kampung. Masuk minum teh dulu dalam kedai abeti ni. Kirkok. Duk kecek banyak ni pak roti canai. Hati. Ya lah. Apa kau? Awak tengok homo. Ajar lah. Tak ada. Kita mai beli roti hati. Dekah. Allah. Terima kasih lah. Terima kasih. Lama-lama kali jumpa. Lama kali jumpa. Kita minta balik dulu lah. Salam. Ya. Okey, sudah siap roti canai kita tapi dia tak ambil kita. Rasa malu gak. Kita mari saja pagi ni rasa nak buat konten. Tapi dia tak ambil kita. Banyak sen juga ni. Tak ogelah. Terima kasih lah. Ketua yo abeti tu. Siapa-siapa nak makan roti canai tu nak kata sedap pun saya dah mau main teras diri lah lagu mana. Cuma kita tu duduk kampung
Kita suka mari beli roti canai, rasa lapar roti canai tu kita mari beli kedai abeti kita di kampung Jenerih ni. Jenerih sepeda oyak tu jalan turun kok bangun sen nak pergi kok bangun nak belakang kita tu. Kedai dia duduk tepi jalan ni. Lama dah jual lama dah. Pas sepeda oyak ni kalau masuk ke panas ada tapi tengah hari sikit. Pagi ni dia jual nasi lauk, nasi kabu, roti canai, air gapo tu ada lah. Lepas tu kira atas kat ni dulu dah. Nak klik dulu. Okey. Assalamualaikum.